dia orang ni macam beruk yang tengah beruk kat pokok je. Serius lah coach ni. Kan? Cuba kau bayangkan macam tu. Kau kisah? Tak kisah. Betul, serius. Semua suruh kan. Saya buat macam tu saya okey dah. Dan aku bayangkan muka pun tak nampak tau. Maksudnya kita dengar suara tapi muka tak nampak. Tak ada pun tengok dia ke tak ada. Tengok fokus lah, fokus relax. Lama-lama dia tak boleh tahan. Dia penat dengan kita. Kita okey, dia penat. Tak jadi. Sebab kita main biasa lah. Kan? So, coach cakap kau main macam mana kau train. Kan? Spirit melawan, spirit tournament. Tapi main tu, apa yang kau train kau main lah. So enjoy main. Memanglah buat silap tu biasa. Dalam training lagi banyak buat silap. Okay. So bila kita enjoy main, kita dah start boleh control kita punya emosi. So alhamdulillah. So bila buat sale ni, setakat kena reject, kena kutuk semua saya dah biasa lah. Dia jadi macam kita tak fikir kan. Kita fokus dengan apa yang kita nak. Dan kita yakin boleh dapat sebab Allah boleh bagi. Bukan kita boleh buat. Sebab Allah boleh bagi. Okey. Tapi janganlah give up kalau katalah macam diberi harapan, kes besar-besar tiba-tiba cancel. So kalau tiba-tiba cancel, siapa yang menjadikan bentuk cancel? Ada? Takkan kita dah berharap kat dia, lepas tu kita nak marah pula orang yang kita berharap. Kita berharap dengan dia, lepas tu kita nak bersoalkan pula dengan yang kita harapkan. Dan yang mengharapkan tu pula memang kita tahu sifat-sifat dia. Faham tak? So saya harap you boleh enjoy benda ni. Patutnya kalau orang Islam ni lagi enjoy buat benda ni. Okey? Saya tak tahulah, saya alhamdulillah lah. Bukan you jangan cakap alah Cik Aziz dah label-label. Bukan, saya pun sama juga. Orang reject saya juga. Tapi bila kita tahu macam mana nak position diri kita tu, kita enjoy. Kan? Sebab tu dalam hati ni niat tolong orang je. Kan? Nantilah saya edit balik video tu. Sebab video tu cerita pasal inspiration. Maknanya kita inspire orang lain. Umpama macam kita bagi orang lain grow tau. Tapi kalau ada orang yang tak nak kena inspire, dia tutup ruang dia punya minda dia. So tak boleh buat apa. So dalam konteks kita pula, kita sebenarnya nak bagi awareness ke orang. Kita ada ilmu pasal takaful, pasal financial management. Kita share dengan orang, ilmu kita kurang tak? Tak. Ilmu kita tak kurang, ilmu dia bertambah. Silap-silap Allah pula bagi macam-macam kat kita, ilham ke ataupun orang lain ajar kita. Okey. Nombor satu apa tadi? Ada 3. Imagine. Kedua, faith. Ketiga, take action. You tak boleh imagine, faith, lepas tu diam je, bibi tak buat. Tak boleh. Kan? Zah boleh ke Zah? Kan? Nak pergi travel tak booking tiket boleh? Tak boleh. Bayangkan je. Bayangkan betul percaya. Tiket datang. Okey? Dah burn dah tu, 12 bulan burn dah. Kalau tak 12 bulan pergi kan? Tukar destination dengan jalan baik. Tak ada, aku tak kira. Kalau kali ni dia tak datang, aku cakap tak datang terus saja. Okey? Kau.